berada di Todak Studio. Kita akan masuk lepas ni and then kita akan interview untuk tengok kawasan dan sebagainya. So, let's go. You're taking all of mine. You're new to the city, new to the life. If I told you everything, then you would leave it all out. Kita sudah bertemu dekat Todak Studios, right? Jadi Todak telah ditubuhkan pada 2017. Todak ni merupakan antara salah satu syarikat di bawah Modka Group. Nama CEO untuk company Todak ni adalah Azlan Zainal atau lebih dikenali sebagai Lan Todak. Menariknya Todak ni sebab dia ada 6 ekosistem di bawah Todak itu sendiri. Antaranya adalah Todak Culture. Di Todak Culture, mereka memasarkan barang keperluan harian seperti pakaian serta alatan elektronik. Seterusnya Todak Studio, iaitu tempat yang kita orang visit. Di sini mereka menghasilkan permainan video yang berkaliber tinggi. Antara game yang diorang buat adalah Police Entry, and Together Island. Mereka juga ada projek yang besar yang akan rilis pada hujung tahun ini, iaitu Mastra. Todak Fusion. Fungsi Todak Fusion adalah media production, record label dan event management. Antara produk mereka adalah Todak TV dan Todak Music. Todak Academic. Di sini mereka menyediakan institusi untuk mendapatkan sijil dalam bidang game design, 3D, animation dan sebagainya. Mereka juga telah melancarkan Todak Kids yang menyasarkan pendidikan awal kanak-kanak dalam bidang teknologi. Todak Pay. Ini merupakan antara salah satu kaedah pembayaran mereka yang boleh digunakan di antaranya adalah platform Bigo Live. Todak Digitech. Mereka bertujuan untuk menghasilkan software-software untuk kegunaan harian. Antara contoh software mereka adalah Nurflix. Berbalik kepada Todak Studio tadi. Dalam syarikat ni, antara jawatan yang ada adalah management, programmer, level design, animation, konsep artis dan juga 3D. So what's up guys, back to me. So sekarang ni kita tengah tunggu untuk ambil gambar beramai-ramai belakang tu. So kita akan ambil gambar beramai-ramai kan Topet? Ya, betul. So lepas tu apa kita akan buat? Kita akan dengar pencerahan daripada orang Todak. Yes. So hari ni saya bersama Kak Liana sebagai PR kat sini. So apa benda yang paling menarik lah Kak rasa bila Kak kerja kat sini? Rasanya sebab work-life balance dia lah. Sebab diorang bagi kelonggaran, tak ada stress. Macam kalau stress pun kita boleh release dengan main game ke. Ya. Setiap hari boleh main game lah kat sini? Yes, kita ada pukul 5 tu dah main game dah. Oh faham? Dah pukul 6. So ya, itulah. Bye bye. Thank you. Terima kasih datang sini. Harap visit kali ini korang dapat macam ilham ataupun inspirasi lah macam mana kita game development studio yang biasa je sebenarnya kan, dia okey je. Dia tak ada pun special kan. Kita tak adalah glomso ke. Tapi kira tempat ni untuk kita quite kondusif lah. So Assalamualaikum. Hari ni saya bersama Puan Hasina. So apa yang kita akan buat lepas ni Puan? Kita pergi makan.
makan. Kita pergi makan. So bye. So 1, 2, 3.